Bulan baru, tahun baru. Ini adalah nasihat daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, yang saya ingat setiap kali datang tahun baru. Tahun baru, azam baru. Mulakan dengan azam baru untuk simpan emas sekurang-kurangnya 1 gram 1 bulan sebagai simpanan paksa dan lupa. Dapat gaji atau hasil bisnes, tutup mata dan beli emas melalui akaun emas cap. Itu adalah cara yang paling mudah dan yang paling murah untuk memiliki emas sama ada di Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Indonesia. Nanti sedar-sedar bulan Disember nanti akan ada lebih 12 gram emas dalam simpanan kita. Ya tuan-puan, bukan 12 gram tapi mungkin lebih. Majoriti yang menggunakan teknik ini akhirnya memiliki berpuluh-puluh gram emas dalam akaun. Sebab apa? Sebab teruja tengok pertambahan gram emas. Ingat, beli emas sebenarnya duit tak habis. Sebaliknya, kalau tak beli emas pun, duit tu mungkin akan habis. Emas juga adalah duit, tetapi dalam bentuk yang lebih kukuh nilainya. Ada saja duit yang agak-agak tak pakai dalam masa 2 tahun, jangan fikir lama. Sebaliknya, tukarkan saja kepada bentuk emas. Kalau kita fikir lama sangat, nanti cepat saja duit tu habis. Jom saya bantu tuan-puan untuk mulakan simpanan emas serendah 100 sebagai safe haven asset. Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.